Hello guys, Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel Aida Imranza. Alright guys, jadi di video kali ini aku akan bermainkan satu game daripada Roblox, iaitu The Train Tuners. Jadi di dalam video kali ini kita akan dihantui oleh kereta api yang akan muncul di mana-mana saja yang dia akan muncul. So guys, tanpa kita melengahkan masa lagi, let's start the games. Mirul, cuba kau explain tu cara main dia. Dia kau kena cari fuse. Ada 3 fuse kena cari. Lepas tu lagi? Betul sikit lah. So task kita cari fuse je lah. Apa ni? Dia tu ada 3 fuse. Aku tak faham satu benda. Sama lah. Kau dah pakai apa? Apa ni? Kenapa ada kompas? Arah ni lah. Ni apa ni? Arah ni. Arah train tu spawn. Okay. Rasanya lah kompas tu. Sekejap, aku tak loading apa lagi. Aku tak tahu nak ke mana ni. Dah besar tu. Sabar weh. Gerak kali tu, jangan gerak saya. Tak, masalahnya ada ni dia. Boleh lari ke? Lari. Ayolah. Itu apa? Tak, aku tekan. Boleh explore. Oh, dia macam game ni lah kan. Macam game kita main tu. Kalau selesai boleh tengok whistle tu. Rasanya lah. Okay, dah boleh keluar ke? Boleh. Let's go. Mana dia? Kiri kanan? Bodoh lah. Kita check duk kiri kanan ni. Ni. Lebih tu. Ni. Siapa? Aku buka. Cik barang luar. Okay. Dia something ni. Ni macam jalan. Semua jalan ni je. Tak macam ni. Klik-klik. Berpisah. Aku ke yang tempat lain? Ini apa ni? Jalan tu. Cik barang, mata ada fuse tu. Apa ni? Oh ni, kau lihat fuse. Dah dapat. Lagi satu je. Jangan go. Kita kerja. Mana? Tak ada lah. Is that a train? Betul. Hey! Bagus dia. Lah. Alah. Dia. Alah, kapok. Ni spam ni. Ay, aku kena langgar juga. Padahal dia ikut laluan lain. Bodoh kat belakang. Hello. Kau mana dia? Tak, kau pasal tak miss dia train, jalan train ni kan. Dia boleh spawn kat mana-mana. Ya Allah. Sikit lagi. Bodoh. Dah kamu bilang. Banyak pula kereta api ni. Hello. Gerak balik. Bodoh lah. Aduh. Weh, kalau macam ni sampai sahur pun tas kita tak habis. Aku main jalan ni tu, cari apa ruang. Cik, aku depan mata aku je. Satu lagi fuse. Ya Allah. Tak jumpa jalan. Semua tembok mati je.
Sudah lah kereta api tu, tolong lah. Tolong lah. Kereta api. Dah, balik ke dalam. Tak ada. Tapi dia lagi ya. Aku mati dia. Tak ada. Tengok. Mana korang tu? Mati saya aku. Aku nak pula takut baik. Aku banyak kali, aku hampir kena lenit je. Ni dah masuk lah tempat ni. Kau sekali tu. Aduh. Aku repent. Maknanya aku berpisah seorang ni. Tadi. Ya Allah, sikit nak sampai tempat tu. Woi, aku jumpa Farid, aku kejar Farid, aku mati. Yelah mak, jumpa kamu tiga, kamu berdua. Try aku. Kita dah mana fuse. Nak cari fuse. Shit. Kenapa ada fuse? Aku ni. Ya Allah. Siapa ada fuse? Kau Amirul? Kau ada fuse tak? Aku tak ada. Farid, kau ada? Tak ada. Kita orang pun tengah cari. Tak ada, aku tak ada. Ni Malaysia, kita orang Malaysia kau follow je semua. Kita dah jumpa area ni. Dah fuse je. Astaghfirullahaladzim. Weh, ni bukan daydream bodoh. Ini nak ikut. Daydream bodoh aku pilih. Tapi asal je ni sangat tu. Banyaklah Banyak sangatnya. daydream dah macam kartun network lah. Are you okay? You're welcome. Aku jumpa. Mantap. Mana tu aku? Kau follow je. Ada. Ada. Tunggu balik. Okey. Tak guna ni kereta api. Farid, berlari tu. Dia berlari. Dia tanda. Bodoh je Farid. Dia survive. MVP. Hell yeah. Macam tu je. Alright guys, so itu sahaja video untuk kali ini. Kalau korang suka, jangan lupa untuk tekan butang like, comment, share and subscribe. Kita jumpa lagi di video akan datang. See you in the next videos.